Pada tahun 1981, tempat peranginan yang sunyi ini menjadi salah satu lokasi kepada satu kes pembunuhan yang mengerikan dan misteri yang masih belum diselesaikan di dalam sejarah Amerika. Pada malam 11 April 1981, Gianna Sue Sharp yang berusia 36 tahun tinggal di kabin 28 bersama 5 orang anaknya. Keesokan paginya, 3 orang telah pun mati dibunuh. Terima kasih mana yang tengok konten-konten aku selama ni. Jangan lupa support aku kat platform ni, okey? Sue, anak lakinya yang berusia 15 tahun, John bersama rakannya yang mempunyai usia yang sama 17 tahun iaitu Dana Wingate. Mereka telah diikat, dipukul dan ditikam secara kejam. Kejadian yang mengejutkan pihak polis dan juga penduduk tempatan. Namun yang paling mengerikan adalah kehilangan anak perempuan Sue yang berusia 12 tahun yang bernama Tina. Dia hilang tanpa sebarang petunjuk. Selama 3 tahun, tiada siapa yang tahu apa yang terjadi kepadanya. Sehinggalah sepihan tulangnya yang ditemui hampir 30 batu jauhnya di daerah terpencil Butte County. Tiada tanda pencerobohan paksa dan serangan yang kelihatan terancang menyebabkan polis mensyaki bahawa pembunuh adalah orang yang mengenali mangsa. Ada 2 lelaki tempatan yang menjadi suspek utama. Suspek yang pertama adalah jiran mereka sendiri, lelaki yang bernama Martin Smart dan rakannya yang menumpang yang bernama John Bo Bubet. Isteri Martin ni bagi tahu bahawa Martin dengan Bo ni ada bakar sesuatu dekat belakang rumah pada malam kejadian dan bahawa Martin ini sangat membenci John Sharp. Namun begitu, tiada sebarang tangkapan yang dibuat. Bo akhirnya meninggal dunia pada tahun 1988, manakala Martin meninggal dunia pada tahun 2000. Kedua-duanya tanpa pernah didakwa.